Assalamualaikum dan hai semua, welcome back to the Wanisha family. Okay, hari ni kita akan buat video teka barang. Ada 10 barang dan kita akan teka, Alisha akan teka dan Mami pun akan teka, and siapa yang banyak betul dia menang. Okay? Okay. Okay, so kepada adik-adik yang baru yang belum lagi subscribe channel kami, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Alisha malu. Kalau kat luar dia jadi malu auto. Okay, jangan lupa like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, korang. So, kita buat challenge sekarang. Jom. Okay, jadi kita dah sampai dah tempat lokasi yang kita akan buat teka apa dalam kotak ni. So, ada 10 barang. So, Alisha rasa Alisha menang ke Mami menang? So dia 10 point tau. So kalau macam barang tu Alisha pegang, Alisha dapat teka betul, so Alisha dapat 1 markah. Kalau Mami buat yang sama, Mami dapat 1 markah. Tapi kalau Alisha teka betul tapi Mami teka salah, Alisha dapat markah, Mami tak dapat markah. Okay. Okay. Dan hadiah dalam challenge ni adalah kita ada 1 sampul, ada duit. So tak tahu berapa banyak lagi dalam duit tu. Siapa yang menang dia dapat sampul tu. Okay? Okay. Okay, jom. So barang yang pertama, so kita biar producer untuk letak dulu barang. Jom kita tengok. Kita tengok belakang dulu. Tengok belakang. Ya ke? Okay. Siapa nak masuk dulu? Alisha lah, Alisha. Tak nak, Mami lah. Mau mula Okay, so kita start Okay. Okay, Syaf pula. Ni 2,000 years later. buka. Benda ke apa? Dah. Okay, dah kot. Okay. So, untuk jawapan dia, kita kena sebut sama-sama lah. Saya lupa bawa buat. Okay. 1, 2, 3. Play duk. Jawab lah. Saya tengah fikir. 1, 2. Sabar. Apa tadi? Okay, jadi jawapan yang kita teka, kita akan tulis dekat sini, dekat notes, dan kita akan tunjuk dekat kamera Okay. Betul jawapan Alisha? Dah. Okay, sabar dulu. Korang nampak apa? Cuba komen. Okay, 1, 2, 3. Okay, dua-dua salah. Rasha jawab apa? Bekas lah. lah. Mami jawab Play-Doh. Lah. Aduh. Cotton bud. Cotton bud lah Cotton korang. Alisha dah siap buka dah tahu bekas dia. Aduh. Okay, So, jadi dua-dua kosong lagi. 0-0. Next, Alisha pula masuk dulu. Sekejap. Ini tulis makan. Mami nanti Mami jangan masukkan ni dalam tau. Biar je kat luar, nanti Alisha susah. Kosong. Okay, jom kita tengok belakang. Okay, Alisha masuk dulu. Okay, ni barang yang kedua. Apa benda ni? Ni je ke? Dah. Sekejap pula. Okay dah. Okay, turn Mami pula. Alisha tulis dulu Okay. Okay. Sekejap. Dah. Macam dah ke? Dah ke? Sekejap. Dah ke? Belum. Okay dah. Okay. 1, 2, 3. Okay. Dua-dua betul. Yeay. Tengok. Salah. Sebab Alisha rasa dia macam bentuk S. Okay. Jadi dua-dua dapat point. So sekarang dua-dua satu.
Okay. Jadi kita ke round yang ketiga. Mami Untuk dulu. round yang ketiga, Mami start dulu Apa benda? Okay dah. Alisha pula. Mundur. Benda ni Mami. Okay, jom kita tulis. Okay, Mami dah. Alisha dah ke? 1, 2, 3. Mami betul. Mami apa? Alisha tulis apa? Bekas untuk letak barang. Tempat sangkut Tak sakut. Oh. Tapi Aisyah betul lah boleh letak kat dinding. Tapi bukan tak letak barang boleh juga. Kan? Mana producer? Boleh lah. So, Yay. Alisha pun betul, Mami pun betul. Jom. Okay. Okay, untuk round Masak dia. keempat, Alisha start dulu. Dah. Dah. Okay, Mami pula. Apa benda ni? Okay, jom kita tulis jawapan. Dah Aisyah dah tulis dah. 1, 2, 3. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Alisha buat apa? Ya, Ren. Tak tahu Mami cakap. Apa Benda ni. Oh, P. Oh, brush pencil. Oh, spider. Mana? Ni. Okay, dah hilang. Ni dah. Itulah. Jangan jangan. Okay. Okay, jadi kita pergi ke round yang ke 5. So yang ni kita punya producer cakap barang ni panjang sikit, jadi seorang yang teka tu orang lain seorang tu kena tutup mata. Okay, Alisha start dulu Okay, Mami tutup mata dulu. Macam panas belah sana. Ni. Benda. Oh, Mami okay tu. Ini senang. 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 Okay dah. Kita 1, 2, 3. Okay, jadi Alisha betul, Mami ni salah. Mami betul pembersih, tapi dia tadi pembersih straw. Kan? Straw. Makan botol. Tu terlalu nipis atau botol. So, Mami pasal satu. Oh my god! Ke? Atau Okay, air kita haus lah. pergi ke round ke-6. Tutup mata. Haus ni. Okay, untuk round ke-6 ni pun sama. So, producer kata seorang kena tengok sebelah sana, seorang lagi kena masukkan tangan. Okay, so yang ni Mami akan masukkan tangan dulu. Okay. Siap pula. Kenal je benda ni. Dah ke? Tengah Okay. Okay dah. Okay. Ada 3. Dua-dua betul. Betul. Yeah. Tengok. Masuk. Yang Yeay, ni Mami cakap betul. tadi. Ini bukan termasak lah. Ya, tapi dia still. Yelah, saya tak tahu nak explain macam mana. Punya apu.
punya apa untuk aku boleh basuh. So kita pergi ke round ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 7. Jom, semata. Dah. Dah. Okay, Aisyah start dulu tau. Okay. So round ni Alisha yang akan start dulu. Okay, start. Kena spesifik kau benda. Dah. Okay. Dari sana. 1, 2, 3. Lah. Asal cakap mana? Sabun macam saya tu. Berdiri. Ini Aisyah tak pernah beli dalam seumur hidup Alisha. Okay, jadi dua-dua salah. Okay, untuk orang yang ni, so Mami kena pusing belakang, Alisha yang kamu dulu. Okay, so cepat. Oh, okay dah. Pula. Okay, dah. Okay, jom kita buat jam. Belum. Okay. 1, 2, 3. Yeah. Ah, Tapi Aisyah punya lebih spesifik. apa? Yang penting jawapan dia sudu. Okay, so kita pergi ke round yang seterusnya. Jom tutup mata. Okay, ni round yang last. Round penentu. Okay, so Mami start dulu Okay. Sekejap ada benda tak mati. Alisha pula. Salah sini. Dah ke? Betul? Okay, 1, 2, 3. Betul? Tengok. Dua betul. Apa Mami punya? Aisyah spesifik. Yeah, okay. Okay. So, dah betul. So, jom kita kira markah Mami dengan Dah Alisha. bawa pergi sekolah. Okay, Alisha ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Mami ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak apa. So, pemenang dalam challenge tekap dalam kotak ialah Alisha. Tanya. So, hadiah nanti kita akan bagi kita lagi. So, kepada adik-adik yang belum follow, jangan lupa Like, subscribe, share, comment, dan turn on notification. Okay, dan kalau ada idea untuk video-video lain, adik-adik boleh komen juga. Okay, so nanti kita tengok apa yang hadiah yang Alisha akan dapat. Okay, bye.